Hi guys, hari ni Shu nak pergi buat NICC test. So Shu dah booking untuk NICC test ni di satu klinik ni tau. Klinik apa? Klinik Headquarters. So ramai yang review suruh pergi ke klinik ni sebab servis dia memang terbaik. Jadi siapa yang nak tahu prosedur dia macam mana, servis dia macam mana, pengalaman Shu macam mana dekat sana nanti, so sila stay tune nanti. Bye bye. Ramai yang takut buat NICC test sebab ingat rasa sakit tau. Tapi sebenarnya tak macam yang kita expect. First time buat NICC test, honestly rasa nervous before masuk. Klinik ni sangatlah clean, privasi terjaga dan paling penting ada female doktor. Jadi rasa kurang awkward sikit. Environment dia buat rasa kita rasa selamat sebab privasi sangat dijaga dan staff pun gentle. Price pun macam reasonable untuk working adult yang nak fast dan proper care. Sebelum test, doktor explain dulu prosedur satu-satu. So, kita tahu apa nak expect. Masa prosedur tu sebenarnya sekejap je. Doktor memang careful and attentive tau. Firstly, environment dan doktor memang peranan penting lah untuk patient rasa selesa. Especially untuk prosedur macam ni. Harga dia reasonable untuk private clinic sebab proses cepat dan selesa. Normal kalau rasa nervous sebelum buat. Tapi jangan takut sampai tangguh, check up penting tau. So, korang yang tengah postpone NICC test sebab takut, maybe boleh start dengan cari klinik yang woman friendly and supportive macam klinik Headquarters ni tau.